Bersua kembali dalam BIS Malaysia. Saudara, biomass adalah satu istilah yang sering diperkatakan sejak akhir-akhir ini dan ia sebenarnya merujuk kepada sumber yang diperolehi secara biologikal dan seterusnya diproses menjadi satu sumber tenaga yang boleh diperbaharui atau renewable energy source. Perkembangan industri biomass ini adalah salah satu jawapan terbaik dalam menangani sumber-sumber asli seperti minyak dan gas yang kian pupus dan juga dalam mengurangkan kesan haba yang semakin memanaskan bumi kita ini. Malaysia dikatakan sebagai salah sebuah negara yang aktif mempromosikan industri biomass ini. Lebih-lebih lagi apabila kita mempunyai sumber biologikal yang banyak untuk industri ini. Dan industri biomass berasaskan minyak sawit misalnya dijangka akan menjadi pemangkin dalam menjana Malaysia memasuki era ekonomi hijau ini. Walau bagaimanapun sebagai satu industri yang baru, satu usaha yang bersepadu amatlah perlu untuk mempromosi industri biomass agar ia dapat dijalankan pada skala komersial. Dan bersama-sama kita di studio pada petang ini untuk membincangkan topik ini dengan lebih lanjut ialah Encik Muhammad Yusof Sulaiman. Beliau ialah Presiden serta Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Industri Kerajaan di dalam Teknologi Tinggi atau ringkasannya MITE bagi Malaysian Industry Government Group for High Technology, sebuah organisasi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang telah diberikan mandat untuk mengenengahkan penggunaan teknologi dalam perniagaan. Terima kasih Cik Yusof kerana sudi bersama kami. Itu adalah antara penerangan serba ringkas tentang MITE ditubuhkan sejak 1993 dan bagaimana agaknya perkembangan dan terkini sehingga 2012 ini pencapaian MITE setakat ini. Ya, saya rasa perkembangan MITE sejajar dengan perkembangan ekonomi negara sejak kita memasuki era pengindustrialisation kita. MITE mengambil peranan untuk mengembangkan lagi peluang-peluang perniagaan dalam bidang teknologi tinggi. Dan sejak penubuhan kita telah melihat peningkatan dalam industri otomotif, aeroangkasa dan sebagainya. Dan MITE telah bertanggungjawab untuk menyediakan rangka kerja dan juga strategi untuk pembangunan industri-industri tersebut. Dan kebelakangan ini kita lihat kepada industri yang baru, kita panggil new emerging sectors, seperti bioteknologi, nanoteknologi dan juga biomass lah. Jadi sekarang itu penumpuan kita lah pada ketika ini. Dan semuanya jalan seiring lah. Ya, insyaAllah. Dia tidak ada persaingan di antara sesama sendiri dalam kategori-kategori baru ini? Selalunya teknologi ini dia akan berkait antara satu sama lain. Bidang nanoteknologi contohnya akan juga mempunyai aplikasi dalam bidang aeroangkasa, otomotif dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pada industri biomass pula, seperti Azlin terangkan tadi, satu industri yang akan menjanakan kuasa tenaga baru yang diperbarui, dan juga biomass juga akan dapat mengembangkan juga daripada segi industri bahan-bahan kimia yang baru yang kita panggil green chemicals, yang juga akan digunakan oleh application dalam sistem pengangkutan kita dan sebagainya lah. Jadi kita lihat industri ini berkait-kait lah, dan kita dapat membangunkan industri-industri serentak dengan penggunaan masing-masing. Sekarang ini kita menuju ke arah era ekonomi hijau. Jadi apakah cabaran-cabaran yang bakal dilalui nanti? Saya rasa cabaran ini memang terpaksa dilalui oleh semua negara lah. Negara membangun dan juga negara yang telah membangun. Dan kita lihat satu daripada cabaran dia ialah untuk menggalakkan industri-industri yang telah biasa menjalankan perniagaan dia ataupun cara dia production dia mengikut cara-cara lama, terpaksa nak mengubah dan mengikuti guideline-guideline yang terbaru untuk memastikan bahawa segala proses penggunaan material dan sebagainya adalah green. Jadi cabaran yang kedua ialah berkaitan dengan kos. Of course peniaga akan tanya sama ada menukar kepada proses yang baru yang green ni akan meningkatkan lagi kos mereka dan membuat mereka kurang kompetitif dalam arena antarabangsa. Jadi di sini I think kerajaan terpaksa mainkan peranan untuk menyediakan satu ekosistem yang baik dan juga untuk menyediakan insentif supaya kita dapat mengajak industri-industri ini supaya menukar cara mereka dan pergi kepada green environment. Dan penerimaan bagi mereka dalam pengamalan dalam negara kita ini, adakah ianya positif, Cik Yusof? Dia ada push dengan pull factor. The push factor ialah
di arena antarabangsa, negara-negara Eropah dan juga Amerika Utara telah mengadakan satu jenis perundangan baru yang mengenakan dan juga yang memastikan bahawa siapa yang ingin beroperasi dalam ruangan mereka itu terpaksa mengikut guideline tertentu. Jadi seperti dalam bidang penerbangan, Malaysia Airlines contohnya lah terpaksa mengikut undang-undang yang telah dikenakan di negara-negara Eropah. Jadi terpaksalah dia menggunakan minyak yang menggunakan renewable fuel dan juga menggunakan material-material untuk menyediakan makanan dan sebagainya dalam kapal terbang tu menggunakan material-material yang green, yang recyclable. So jadi satu push factor. Yang satu lagi I think untuk menyediakan produk-produk yang akan diambil oleh consumer ni. Consumer sekarang lebih terpelajar kan, dan lebih menghendaki barangan yang ada unsur-unsur green ni. Jadi saya rasa syarikat-syarikat terpaksa juga sekarang ni pergi kepada satu green environment dan juga untuk mengkaji balik proses dan juga produk yang mereka keluarkan mengikuti kehendak-kehendak consumer yang lebih green sekarang ni. Ya, tapi yang kelebihan bagi Malaysia ialah kita punya di dalam minyak sawit dalam sumber-sumber biologikal yang kita ada di Malaysia ini. Jadi bagaimana penghasilan biofuel ini setakat yang kita dengar perkembangan terkini mengenai buangan industri minyak kelapa sawit ini? Seperti yang Cik Yusof sebutkan tadi juga ya. Right. Malaysia memang kaya dengan bahan-bahan buangan ni yang kita panggil biomass. Oil palm biomass adalah satu daripada sumbernya, yang lain daripada perhutanan dan juga daripada sisi buangan lain merupakan sumber yang kaya dengan unsur-unsur biomass ni lah. Jadi untuk oil palm atau minyak kelapa sawit telah digunakan selama beberapa tahun dah untuk mengambil dia empty fruit bunch dan juga untuk ambil pomade, dia punya effluence daripada minyak kelapa sawit ni sebagai bahan untuk menghasilkan biogas dan juga biofuel. Jadi kita lihat yang ni telah berjalan lah. Dan setakat ni I think kita punya renewable energy contribution to the overall energy punya consumption tu masih lagi di peringkat rendah. Tapi yang kita lihat juga satu peluang yang terbaik ialah untuk menggunakan bahan-bahan biomass ni daripada pokok kelapa sawit tu, tapi batang ni dengan dia punya dahan. Jadi yang ini yang selalunya dibuang secara dia terbiar macam tu, dan selalunya dia dimasukkan balik ke dalam tanah supaya tanah menjadi lebih fertile sebagai satu fertilizer. Tapi batang dan dahan kelapa sawit ni kaya dengan gula. Gula ni kalau dihasilkan menjadi gula industri, dia akan dapat digunakan untuk dijadikan satu barangan nilai tinggi seperti bahan-bahan kimia, citric acid, isobutanol dan sebagainya. Dan kalau kita bandingkan harga daripada satu tan bahan biomass ni yang lebih kurang RM50 satu tan, hasil menjadi isobutanol tu lebih kurang RM10,000 satu metrik tan. Jadi dia punya multiplier effect dia kan, kalau kita dapat proses bahan biomass ni menjadi bahan-bahan kimia yang ternilai, akan menghasilkan nanti pendapatan yang baik pada negara. Dan MIT sanggup untuk melaburkan dahulu bagi memastikan bahawa ianya boleh menjadi satu perniagaan yang bagus juga kepada mereka yang ingin berkecimpung di dalam bidang ini ya. I think Azlin, di sini kita di MIT kita nak pastikan bahawa sebelum syarikat-syarikat melabur dalam bidang teknologi seperti ini, dah ada satu perancangan yang baik dan juga mempunyai data-data dan juga bukti-bukti bahawa perniagaan ini akan dapat dijalankan dengan baik. Dan juga untuk menjalankan perniagaan yang baru seperti ini, kita perlukan juga kemahiran sumber manusia. Kita perlu kewangan yang banyak. Juga untuk mendirikan biorefinery plant untuk proses-proses tersebut. Jadi di sini MIT mengambil peranan untuk membantu syarikat-syarikat dalam menjalankan kajian-kajian
supaya kita tahu bahawa bahan biomass seperti bahan-bahan daripada kelapa sawit tu akan mengeluarkan yield yang banyak mana yang kita harapkan, dan juga bahawa proses yang kita gunakan tu, sama ada guna enzim, sama ada guna mikroorganism, adalah yang terbaik dan kos yang paling terendah, dan sekiranya skalanya dah ditentukan kosnya, barulah kita menggalakkan syarikat-syarikat untuk melabur dalam bidang ini. Sebab kita tak nak terperangkap dalam itu. Secara ringkas, boleh Cik Yusof terangkan mengenai My Biomass Negara Berhad ni secara ringkas? Right. Untuk menjayakan inisiatif biomass negara yang telah diperkenalkan semasa mesyuarat Global Science Innovation Advisory Council tahun lepas di New York dan dipengerusikan oleh Perdana Menteri, kita wujudkan satu special purpose vehicle yang dikenali sebagai My Biomass. My Biomass inilah yang akan mengadakan yang akan menjalankan kajian-kajian yang terperinci dan juga untuk mengira kos-kos daripada setiap aktiviti dalam nilai rantai biomass industri tersebut. Jadi dengan bantuan syarikat seperti Felda dan Samdabi dan juga Petronas Chemical, kita dapat menggabungkan satu input yang terbaik daripada pihak-pihak tersebut, dan juga untuk mengadakan satu business model yang terbaik untuk mereka lah. Jadi daripada segi untuk menghasilkan satu industri biomass yang menguntungkan dan sebagainya, kita kena lihat pada nilai rantai yang sepenuhnya. Baik, terima kasih Cik Yusof kerana sudi bersama kami untuk menerangkan mengenai industri biomass ini. Semoga ini akan menjadi satu industri yang akan dihargai oleh Malaysia, dan menjadi satu-satunya yang boleh akan menggalakkan juga semua industri yang penting di Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Saudara, dengan Bual-Biz itu sebentar tadi, sekian dahulu Biz Malaysia untuk hari ini. Saya Hazli Abdul Aziz. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia.